Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurmarisa Fadiah binti Mohsin. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang bertajuk Layang-Layang Ekor Sebelah karya Suryana Zahari. Buku ini mengisahkan seorang budak lelaki yang bernama Amin yang tinggal di Kuala Lumpur. Pada suatu hari, Amin pulang ke kampung untuk bercuti bersama datuknya. Pada mulanya, Amin berasa sangat bosan kerana suasana kampung sunyi dan tiada permainan moden seperti di bandar. Amin juga tidak tahu apa yang menyeronokkan di kampung. Namun begitu, Datuk Amin mempunyai satu idea yang menarik. Datuk membuat sebuah layang-layang untuk dimainkan bersama Amin. Amin berasa sangat gembira dan teruja. Mereka pun pergi ke kawasan lapang untuk menerbangkan layang-layang itu. Malangnya, layang-layang tersebut tidak dapat terbang dengan baik. Layang-layang itu hanya berpusing-pusing dan jatuh ke tanah. Datuk Amin berasa hairan. Amin pula memerhatikan layang-layang itu dengan teliti. Lepas berfikir seketika, Amin mendapat satu idea. Amin berkata bahawa layang-layang itu tidak seimbang kerana berat sebelah. Amin mencadangkan supaya ditambah ekor pada sebelah lagi. Datuk Amin mencuba cadangan tersebut. Selepas itu, mereka menerbang ke semula layang-layang itu. Akhirnya, layang-layang itu berjaya terbang tinggi di udara dengan cantik sekali. Amin dan datuknya sangat gembira. Daripada cerita ini, saya belajar bahawa kita tidak boleh berputus asa apabila menghadapi masalah. Selain itu, kita juga perlu berfikir secara kreatif untuk mencari penyelesaian. Cerita ini juga mengajar saya bahawa idea daripada kanak-kanak boleh membantu orang dewasa. Kita juga perlu saling mendengar dan bekerja sama. Kesimpulannya, buku Layang-Layang Ekor Sebelah sangat menarik kerana mempunyai jalan cerita yang mudah difahami dan penuh pengejaran. Sekian, terima kasih.